Dua gambar ni adalah orang yang sama dan jarak antara gambar pertama diambil dan gambar kedua cuma 2 tahun dan ini bukan filter ataupun AI. Jom dengar ni. Ini adalah kisah tentang Nguyen Thi Phuong. Begini kisahnya. Ini memang wajah dia pada tahun 2008 dan semua ni bermula ketika dia berusia 23 tahun. Aku ringkaskan je lah based on apa yang aku dah baca. Satu hari, dia pergi makan seafood dan lepas dia balik, dia mula alami reaksi alahan yang sangat teruk. Kulit dia gatal-gatal dan naik ruam seluruh badan. Masalahnya, Nguyen dan suami dia ni tak ada duit nak pergi hospital. Jadi dia cuma bergantung kepada ubat-ubatan daripada farmasi-farmasi kecil. Yang mana murah yang itulah dia beli. Lepas sebulan, gatal-gatal dekat badan dia memang berkurang, tapi perubahan yang berlaku dekat kulit dia masih ada. Kulit dia jadi makin tebal, berkedut dan kendur. Terutama dekat bahagian muka, dada dan perut. Dan wajah dia kelihatan macam orang yang dah berusia puluhan tahun. 50 tahun, 60 tahun macam yang korang tengok dekat gambar yang aku tunjuk ni. Disebabkan kos rawatan moden makin mahal, Nguyen bertukar pula kepada rawatan tradisional. Dia guna ubat-ubat kampung, ubat-ubat tradisional. Ya, gatal dia memang hilang. Tapi kulit dia jadi makin rosak dan tak kembali kepada asal. Walaupun fizikal dia dah berubah nampak macam orang tua, tapi kitaran haid dia, organ dalaman dia dan rambut dia masih nampak macam orang normal, masih okey. Yang berubah cuma kulit dia dan pada tahun 2009 dia stop ambil semua ubat-ubat. Tapi kulit dia masih macam tu. So bila dia keluar rumah, dia terpaksa pakai mask untuk tutup muka dia, tutup wajah dia sebab dia malu nak jumpa orang. Tapi suami dia terbaik. Langsung tak tinggal dia, tak putus asa pun untuk isteri dia. Dia tetap sokong, dia tetap jaga Nguyen ni sepanjang masa. Walaupun fizikal Nguyen ni dah berubah secara drastik. Dan pada Oktober 2011, barulah kisah Nguyen ni viral dekat media Vietnam. Dan sebuah hospital besar dah tawarkan rawatan secara percuma. So pendek cerita, lepas ujian penuh dijalankan, doktor dapati yang Nguyen ni alami mastocytosis. Satu keadaan jarang ataupun langka di mana sel mas bertambah terlalu banyak dalam kulit. Ditambah pula dengan penggunaan ubat steroid tanpa kawalan. So bila digabungkan kesan daripada dua-dua ni, benda itulah yang buatkan keadaan Nguyen ni makin teruk. Lepas 2 bulan dirawat dekat hospital, keadaan kulit Nguyen ni bolehlah dipulihkan dalam 30% macam tu. Tapi masih jauh lah daripada keadaan kulit dia yang asal. Cuma at least ada perubahan jugalah kan. Tapi tragiknya pada tahun 2015 Nguyen ni meninggal dunia sebab penyakit lain yang dia alami. Dan pada waktu tu dia baru je berusia 30 tahun. So, korang cuba tanya suami korang ataupun pasangan korang, kalau benda yang sama jadi dekat korang, adakah diorang akan tetap terima keadaan korang sama macam suami si Nguyen ni? Korang nilailah sendiri.